Habis masalah najis. Anak pula mari kecing. Nak tak kena kaki kita, bahang di kain kita. Berjeruk kain. Nak, maka tidak maaf kerana najis itu banyak. Najis itu banyak. Najis yang kering tidak lekat, jatuh atas lengan baju tengah tayak awal. Tiku atas rabung. Nak, tarik tiku jatuh atas lengan baju. Kita pun tolak dengan segera gitu, sah semayang, dimaaf kerana buang dengan segera. Dengan tidak stop. Jangan pegang. Oh, tarik tiku. Tu baru batal. Atau dia pergi akad, tak boleh. Ni ulama sebut. Tolak gitu je. Tengah-tengah tayak awal, demak jatuh tarik cicok. Tolak. Tolak tu jatuh bawah. Sah semayang. Tapi segera. Biar luar tarik tikus nak perhabis tahiyat luar, batal. Tengah-tengah sembahyang, tarik tikus jatuh atas piyah. Anak kita belakang nampak, ayah, tarik tikus atas piyah Kita terik piyah teruk dengan tarik tikus. Sah sembahyang. Jangan pegang sudah. Dalam kitab-kitab lama dia kata guting. Dia kata guting, ada contoh. Kita arak. Tengah-tengah semayang kena air kecil anak di ujung lengan baju ni. Hak tukar semayang pun ambil guting, kerok guting selalu. Sah semayang kerana dia buang dengan segera. Tapi kita tak wajib cara guting gitu. Sayang pula baju-baju. Baju upah saja 60 dah. Takkan nak pergi guting. Mayang mula jawab ni.